Tahu tak kenapa kau masih lagi bergantung dengan live? Sebab kau punya TikTok punya funnel marketing tak betul. Sebab kau dah buat konten. Dan konten kau tak letak back coding. Sebab bagus tak benda tu bagus. Sebab benda tu adalah bagus untuk awareness, untuk tarik orang nampak brand kita. Lepas tu kita post konten yang testimoni, kita post konten cara nak demo dan sebagainya. Itu adalah consideration. Itu adalah untuk orang trust. Tetapi when kita nak fokus kepada conversion, iaitu adalah GMV max, korang tak pandai buat konten yang conversion. Konten conversion ni adalah konten apa dia? Konten yang kita letak back kuning, kena faham ya di mana dia kena ada 6 konten. Bermaksud satu hari 8 konten. 6 konten back kuning, 2 konten yang tak apa back kuning, barulah funnel tu tajam. So kat sinilah korang punya sales akan masuk secara automation tanpa buat live. So kat sini lah yang saya nak share kat korang. Konten apa nak kena buat ni? Yang simple-simple tanpa edit tapi sales boleh masuk. Korang kena join Founder Meetup Strategy GMV Max Raya Edition yang akan berlangsung tak lama lagi dah. 26 Februari ini RM19 sahaja, khas untuk founder yang ada back kuning sahaja. Yang bukan founder back kuning tak boleh masuk. Sebab dia kena open GMV Max. Korang ada ke? Tak ada kan? So jumpa nanti 4 jam praktikal secara offline dekat Bandar Maghrib Teras. Join sekarang 20 brand sahaja.